Kota Atlantis wujud ataupun tidak? Nama Atlantis memang sangat popular, muncul dekat buku, dokumentari, bahkan teori konspirasi. Dia merupakan satu kota yang tenggelam suatu ketika dahulu. Ada yang yakin kota Atlantis lokasi dia sudah ditemui. Tapi kita kena semak dulu fakta, adakah dia wujud ataupun sebaliknya. Kisah Atlantis sebenarnya berasal daripada ilmu falsafah. Diceritakan oleh Plato pada 360 sebelum Masihi melalui dialog Timaeus dan Critias. Dalam kisah itu, Atlantis digambarkan sebagai tamadun yang kaya dan juga berteknologi tinggi sebelum ditenggelamkan oleh satu bencana yang besar, gempa bumi dan juga banjir yang berlaku pada satu hari satu malam sahaja. Tetapi tidak ada rekod lain daripada tamadun Yunani yang memang betul-betul membuktikan bahawa kota Atlantis itu wujud. Ramai sejarawan berpendapat yang kisah ni sebenarnya kisah alegori sahaja, kisah simbolik yang Plato nak ceritakan untuk melambangkan sesuatu mengenai kuasa, moral dan juga kejatuhan tamadun. Tapi walaupun sejarawan kata benda tu mitos, banyak spekulasi muncul dan menceritakan tentang lokasi yang berpotensi menjadi lokasi sebenar kota Atlantis. Antara cadangan yang popular mengatakan bahawa Atlantis mungkin terletak dekat lautan Mediterranean, Pulau Santorini, lautan Atlantik, Antartika, bahkan dasar laut yang berhampiran Caribbean. Dengan kewujudan sains moden, kita sekarang sudah boleh memetakan banyak lokasi di bawah laut. Dan apa yang kita dapati, memang wujud kota-kota kecil. Antara dia ialah kota Pavlopetri, sebuah kota purba yang terletak dekat lautan Greece dan dianggap sebagai bandar tenggelam yang tertua dekat dunia kita, di mana dia berusia kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Dan bandar ni pun tenggelam memang disebabkan oleh gempa bumi. Satu keadaan yang lebih kurang Atlantis. Tapi kebanyakan kota-kota yang tenggelam yang kita jumpai, saiz dia berskala kecil sahaja. Dan tidak ada struktur mega yang bertamadun tinggi dijumpai dekat kawasan tersebut, dan juga tidak ada artifak yang berteknologi tinggi bahkan. Jadi kajian arkeologi yang moden juga menunjukkan bahawa kota yang secanggih dan juga sebesar Atlantis ini tidak wujud. Salah satu sebab kenapa kota Atlantis ni jadi satu kisah ataupun mitos yang sangat popular adalah disebabkan oleh peristiwa yang pernah berlaku. Dulu letusan besar Santorini yang berlaku kira-kira 1600 sebelum Masihi telah rosakkan tamadun Minoan dan banyak kota yang ditimpa oleh bencana banjir besar ataupun kota-kota pesisir yang tenggelam disebabkan oleh gempa bumi. Jadi kisah-kisah sebenar yang pernah berlaku suatu ketika dahulu digabungkan dengan alegori daripada Plato menyebabkan mitos Atlantis ni jadi sangat-sangat terkenal. Dalam cerita Plato ialah dia wujud, tapi dalam kisah sebenar tidak ada bukti yang mencukupi. Kalau korang dengar lagi cerita-cerita yang menarik, korang boleh tekan butang follow.